Kau nak minum ambil, aku dah beli air. Ni Asro. Semalam kau jumpa si Zuk tu. Apa, aku nak tanya pasal nombor plate kan. Nombor plate running. Yang dia ambil dalam 1,000 lah dia kata. So, nombor plate ni kalau contohlah customer request nombor plate ni, basically proses dia apa? Dia orang kena buat sendiri ke? Macam mana ke? Tengok kalau SA tu, so tu kena cari SA yang rajin tu. Ada SA tak nak buat weh. Macam benda tu extra service lah. ada SA buat tapi dia charge. Kalau setakat beli kat MySikap, aku boleh tolong beli. Tapi yang selalu yang susah, MySikap senang tau. Kalau beli nombor running MySikap apa. Tapi tang nak kena beat tu lah. Itu kena masuk e-beat lah. E-beat tu panjang cerita sikit. Biasanya e-beat lah, SA tak buat. So platform ada dua. Satu MySikap, satu lagi JPJ e-beat. Sama ada pergi website ataupun apps dekat phone lah. So apa beza dua apps tu? E-beat ni nombor plate bidding lah. Kau kena lawan lah. Maksudnya nombor-nombor hot semua kan. Maksudnya akan ada orang fight lah.